Amgras Future 6. Kita tengok padu ke tak padu. Disebabkan brand Amgras ni dah pun terkenal di seluruh jagat raya, maka ramailah yang tanya, bang, cuba review Amgras Future 6. So inilah dia guys, Amgras Future 6. Tak tahu kenapa, dia ada vibe-vibe macam indie sikit lah guys bila aku tengok ni. Dan dia punya design dia memang cantik. Oh, hebat dia Nice. Dia bagi sekali dengan kabel Type-C, satu user manual dan kad daripada Amgras. Tanpa membuang masa lagi, jom kita try. Okey, macam biasa guys, masuk dekat telinga, dia ada bunyi tung. Full volume, sound intensity kuat. Okey, dari segi bass, aku rasa bass dia kurang sikit untuk yang ni, tapi mid dan juga treble dia cantik. Macam biasa guys, untuk Amgras dia tak ada gaming mode. Okey, kita dah pun test dia punya mic. Aku bagi korang dengar sendiri dan korang decide sendirilah. Dan test mic daripada Amgras Future 6 dan ia sekarang berada di telinga. Okay, so macam yang korang boleh dengar, mic dia bagi aku dia kurang sikit lah. Dia dengar slow sikit. Tapi kalau korang bercakap kuat, insyaAllah orang boleh dengar. Ataupun jalan yang paling bagus, korang bawa earbud sebelah kiri ni, bercakap di hadapan mulut. Memang loud and clear. So guys, secara keseluruhannya, dia punya design memang cantik. Bateri dia boleh tahan selama 5 jam. Quality music dia agak bagus, not bad. Mic dia better bawa ke depan mulut. Okay, macam biasa untuk Amgras tak ada gaming mode. So guys, kalau korang berminat, check out dekat beg kuning di bawah.